Hacam! So dekat sini aku ada dua kamera, satu dekat phone, satu dekat kamera. So korang boleh nampak daripada that kamera, which is untuk tunjuk kamera ni, dan juga barang dekat sini. Apa yang aku nak share dengan korang hari ni, boleh tak buat konten dengan lampu yang kecil macam ni je, which is dua light macam ni. Sebab aku tahu ramai orang jual light macam ni, dan kenapa aku beli. Okay, satu sebab kalau aku travel, aku lagi prefer pakai lampu yang macam ni, walaupun dia kecil tapi get the job done. So daripada korang just guna lighting macam aku guna sekarang ni, which is nampak agak buruk sebenarnya. So why not guna proper lighting sikit. Jadi aku nak set up dan aku nak tunjuk dengan korang, walaupun lampu ni kecil je, tapi korang boleh dapat good images, ataupun korang boleh dapat video yang cantik dengan lampu yang kecil macam ni. Contohnya kalau korang kat luar, takkan korang nak bawa besar-besar macam ni. Aku buka dulu. Ni aku nak buat key light dulu. Nanti aku akan share dengan korang. Korang boleh guna tisu tau, untuk soften kan dia. First, aku akan letak sini. So, disebabkan kita dah ada sources of light, so kita tutup available light. Dan korang boleh letak 45 degrees daripada kedudukan korang. Okay, and then aku akan cut aku punya ISO sikit untuk matching. Nampak macam overexpose, kurangkan sikit opacity. Korang abaikan kamera dekat sini tau, sebab kita nak tengok exposure based on our main camera. Okay, and then kita letak satu lagi, this one just letak dekat belakang. This is not like kita buat natural light, this is kita buat like creative looks. So kalau korang nak achieve natural light, contoh korang nak jadikan siang, malam nampak siang, that's another story lah. So this is a simple like content punya setup lah. Okay, I think this one okay. Cuma sekarang ni dekat depan ni nampak still lagi keras, kita perlukan bantuan tisu. Now korang akan nampak dia lebih soft daripada yang tadi. Ataupun kalau korang nak nampak lebih natural, korang boleh matching dengan lampu dekat belakang tu. Tapi kalau korang nak achieve macam creative looks, korang boleh go dengan buat complement colours. For example, macam depan tu warna lain, belakang tu warna lain. But this is an example, nak menunjukkan dekat korang yang kalau korang pakai lighting yang kecil macam ni pun, korang boleh achieve creative looks. Kalau korang tengok daripada camera phone, memang susah sikit nak light dia, sebab sekarang ni aku dekat dalam auto mode. Tapi kalau korang pakai dalam manual, so basically korang boleh achieve same looks like this, ataupun similar to this. Follow for more tips.